Assalamualaikum. Okey. Ini adalah pokok mahang gajah. Daun dia besar. Okey. Kalau zaman dulu lah, boleh digunakan untuk bungkus makanan lah. Right? Dan berguna juga sebagai fiber. Okey. Dalam fiber, kita boleh gunakan untuk bungkus makanan, ataupun kita gunakan untuk sebagai pinggan lah. Ataupun kita boleh gunakan sebagai bumbung untuk kita punya temporary shelter. Alright. Saya nak cerita sini dia punya kebaikan Sebab pokok mahang ni banyak kebaikan. Selain dia sebagai sumber kayu yang kayu lembut untuk kita dapatkan api secara primitif, dia juga ada nilai perubatan Okay. Ni mahang gajah. Mahang gajah ni, dia punya nilai perubatan dia, kalau kita ambil akar dia dan kulit dia, ni kulit mahang gajah, dah potong tadi. Akar dan kulit dia tu, kalau kita rebus kat dalam minyak, kita rebus dia dalam 6 jam ke atas, dia akan jadi ubat ubat untuk kita sakit urat. Okay? So boleh sapu. Okay, boleh sapu kat yang sakit tu. So dalam fiber ni, kalau ada anggota kita yang sakit lah, yang kita kata sisi sakit, kita gunakan mahang ni, akar mahang dan kulit mahang, kita keringkan dulu, jemur, basuh bersih-bersih, dan kita rebus dengan minyak. Okey, minyak tu, kalau contohnya kalau kita ada segenggam serikat ni, orang panggil apa ni, secekak. Kalau secekak akar tu, minyak pun, kulit pun sama, dan minyak tu kalau boleh dia menengelami kayu tu akar tu. So kita panaskan dia dengan api kecil selama 6 jam ke 5 jam ke atas lah. Okey tu. Alright. Itu dia khasiat dia. So bila dah sejuk, kesejukkan dia, kita dah boleh gunakan sebagai minyak untuk sapu pada urat-urat yang sakit tu. Okey, ni kalau mahang gajah. Tengok pula kalau pokok mahang biasa yang daun kecil. Sebelah ni ada. Ini contoh dia. Mahang biasa kelebihan dia samalah. Kelebihan dia dari segi nilai perubatan, kalau kita dah buat minyak dia, okey. Lain daripada akar, kulit dia juga satu set semua kita boleh guna. Kita rebus semua sekali. Apa yang dia ada pokok ni, akar dia, batang dia, kulit dia, kita rebus kan. Sama juga cara dia, 6 jam kita keringkan dulu, basuh semua sekali. Lepas itu sejuk, boleh kita gunakan sebagai minyak untuk sapu pada sakit urat lah, sakit urat pada pinggang badan kita tu. Itu dia. Inilah rahsia alam kebaikannya pokok mahang. Okey. Harap bermanfaat. Okey. Assalamualaikum.